Untuk segmen terakhir pada pagi ini, kita akan berkongsi kepada anda. Ini berkaitan dengan krisis kemanusiaan untuk kita memahami cabaran pelarian pada zaman ini. Ya, jadi kita terus saja bersama dengan dua tetamu di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu Ketua Unit Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, Tuan Adi Zakwan Zaira Kitnaini, dan juga di sebelahnya Puan Wan Nur Fadilah Wan Ibrahim, Pimpinan Kanak Angkatan Belia Islam Malaysia. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami Selamat Raya. Sempat lagi kita ucapkan kerana hari ini merupakan 29 Syawal. Okey, di Malaysia dianggarkan sekitar 200,000 pelarian berdaftar kan. Kita nak fahamkan kepada penonton, mungkin ada yang keliru, siapa sebenarnya dikategorikan sebagai pelarian ini dan apa mungkin latar belakang mereka. Siapa nak mula? Jadi kalau boleh saya kongsikanlah, mungkin sedikit statistik ikut di OSM, Data Statistik Malaysia, rakyat Malaysia kita ada 36 juta individu dalam negara dan 3 juta di kalangan adalah migran asing lah. Jadi pelarian yang 200,000 itu di kalangan 3 juta tu ataupun 0.6% lah daripada keseluruhan jumlah penduduk individu dalam Malaysia ini. Jadi mereka ni memang berbeza dengan migran asing. Apa bezanya adalah disebabkan what is the purpose, apa sebab kenapa dia ada di Malaysia. Dan bagi pelarian ni mereka lari di atas dasar ketakutan lah, sama ada disebabkan konflik, peperangan ataupun penindasan. Dan penindasan ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk lah, sama ada penindasan disebabkan etnik, agama, pertubuhan politik. Jadi kenapa mereka di sini adalah kerana mereka terpaksa. Bukan berbeza dengan migran ekonomi. Migran ekonomi yang datang sini untuk cari kerja. Jadi mereka ini hanya atas dasar untuk menyelamatkan nyawa mereka lah daripada negara asal. Jadi macam kita di Malaysia ni, apa sebenarnya perlindungan asas yang diberikan kepada mereka dan juga apa antara cabaran yang terpaksa kita hadapi dalam memberi perlindungan asas dan juga mungkin dari segi kesihatan dan juga pelajaran untuk mereka? Kalau kami di BMK NGO, memang sukarlah untuk menyediakan kemudahan asas kepada pelarian ni sebab kita memang bergantung kepada dana awam. Sebab pelarian di Malaysia ni kita tidak tanda tangan perjanjian konvensyen 1971 so jadi kita tidak ada kewajipan untuk menjaga mereka, tapi dari sudut pandang Islam lah, kita ambil dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah sebut mereka yang memberi perlindungan kepada orang yang meminta pertolongan itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi atas dasar itulah kami bantu dan menyediakan kemudahan lah. So yang kita sediakan sekarang ni, kita ada pendidikan, kesihatan dan beberapa bantuan lain lah, macam makan minum, pekerjaan yang sangat limited, dan itu semua berdasarkan apa yang ada sahaja. Kita tidak ada yang betul-betul spesifik dan sistematik lah untuk melindungi pelarian yang ada di Malaysia ni. Baik, Tuan, bila mereka sampai ke sini kan, apa mungkin realiti sebenarnya yang mereka hadapi dari segi pekerjaan, pendidikan ataupun kesihatan itu sendiri? Baik, disebabkan sama tadi, kerana Malaysia ini bukan penentangan Konvensyen Pelarian 1951. Jadi kerajaan kita di Malaysia pun tidak ada satu bentuk dasar ataupun undang lah. Belum lagi lah. Berbanding dengan negara-negara lain lah, contoh di Turki, dan sebab ada undang-undang yang jelas mengenai perlindungan pelarian. Jadi mengikut dasar semasa ini memang kerajaan dibenarkan pelarian dibenarkan bekerja dalam sektor tidak formal lah. Tidak formal dalam arti katanya potong rumput, kat besi buruh. Benda-benda itulah yang kita tahulah, terutama di kalangan Rohingya. Jadi mereka walaupun kita lupa Rohingya ni mungkin majoriti pelarian lah. 90% pelarian di Malaysia ini adalah daripada Myanmar. Kerana 60% pula ada Rohingya. 10% juga ada negara lain lah. Negara lain sebagai contohnya daripada Syria, Yemen, Afghanistan dan sebagainya. Dan mereka ni kebanyakan juga ada profesional lah. Dia orang ni adalah doktor, engineer, tapi disebabkan sampai di Malaysia mereka tak boleh praktis. Mereka hanya dibenarkan sektor lah, tidak itu dalam bahagian sektor pekerjaan lah. Bagi perubatan pula, mereka di kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk memberikan mereka orang kata diskaun 50% lah daripada kos perubatan yang dikenakan terhadap migran asing. Macam kita kalau kita bayar RM1, jadi migran asing ataupun orang luar bayar mungkin dalam RM20, jadi mereka bayar 10%, 50% dari jumlah tersebut lah. Jadi ini masih lagi satu jumlah yang cukup besar lah bagi di kalangan pelarian. Sebab contoh kalau kena melahirkan anak di hospital, kos bagi orang asing mungkin RM10,000, jadi mereka kena bayar lebih kurang RM5,000. Jadi ini kos satu yang banyak, apatah lagi bila keluarga mereka bekerja dengan sektor-sektor yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah. Jadi itu di antara cabaran. Dan pasti pendidikan lah. Di Malaysia ini kita ada hanya 37,000 kanak-kanak ataupun 1/3 kanak-kanak pelarian di Malaysia yang punya akses kepada some sort of education. Kenapa kita gunakan some sort of education? Sebab dia bukan sekolah lah. Dia cuma rumah, orang kata rumah kedai, madrasah yang diberikan pendidikan asas saja. Jadi kita ada juga orang yang berumur mungkin 17 tahun baru belajar ABC. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah mangsa penindasan yang telah dinafikan pendidikan bertahun ataupun bergenerasi lamanya lah.
Rata-rata masyarakat akan memikirkan begini sebab ialah untuk kita menjaga pelarian ini memerlukan kos yang tertentu. Pastinya ada timbul satu persoalan, what's the return for us? Jadi untuk sekarang ini apa sebenarnya impak daripada sudut sosio dan segi ekonomi pelarian ini? Baik. Ini satu soalan yang baik. Sebab contoh tentang kita katakan tentang sektor pekerjaan. Mereka sektor bekerja dalam sektor tidak formal lah. Tapi kalau ikutkan pada apa yang diumumkan oleh kerajaan pada tahun ini, kerajaan akan mengambil alih tugas pendaftaran secara beransur-ansur. Maksudnya selama ini UNHCR kita buat pendaftaran pelarian mengikut situasi mereka dan kemudian kerajaan ini akan ambil alih. Dan ini akan membuka ruang kepada formalization of work lah. Dan kalau ikut kajian yang dikeluarkan oleh IDEAS, memang lebih kurang 64 juta ataupun increase of GDP. Kalau kita dibenarkan mereka ini bekerja, maksudnya taxable dan sebagainya lah, bergantung pada jumlah pendapatan mereka lah. Dan berbeza dengan migrant asing, bagi pelarian ini mereka akan gunakan wang itu di dalam. Jadi kitaran wang itu berlaku dalam negara. Berbanding migrant asing mungkin kalau kita Nepal, Bangladesh ini mereka akan bagi kembali kepada tempat asal. Tapi pelarian ini sebab keluarga mereka mudah di sini dan ini tempat tinggal mereka, kebanyakan kitaran wang itu akan berada di dalam negara. Jadi kalau ikut dari sudut ekonomi memang akan ada banyak orang kata kebaikan-kebaikan diberikan kepada mereka sekiranya diberikan akses. Dan sudah pasti kalau tengok sekarang ni antara isu besar adalah isu kekurangan tenaga buruh lah. Jadi selalu kita cari kedatangan daripada bank lain, tapi sekarang kita ada existing resources, sumber yang sedia ada dalam negara yang boleh diberikan pekerjaan kepada mereka. Sudah pasti mengikut kriteria dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia lah tentang sudikan typhoid dan sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu bentuk dasar kerajaan yang akan dilaksanakan. Kita berserah pada kerajaan lah berkenaan dengan itulah. Baik. Kalau kita menyentuh dari perspektif Islam, konsep hijrah dan juga kita nak membantu orang yang memerlukan ini, bagaimana untuk kita seimbangkan dalam keadaan sekarang, realiti yang kita hadapi ketika ini, Puan? Konsep membantu tadi yang saya sebut tadi dalam surah Al-Anfal tadi ayat 72 bercerita tentang bagaimana orang yang berhijrah untuk menyelamatkan diri, sebab mereka yang datang daripada negara-negara konflik ni dia memang terpaksa lari. Kalau kita tengok dalam berita 2-3 hari lepas, Rohingya 250 orang tenggelam kapal dia. Sebab apa? Dia orang terpaksa menggadaikan nyawa, walaupun dia orang kat sana dia orang kata tak akan meninggal, tapi kat sini belum tentu boleh hidup. Jadi terpaksa travel untuk menyelamatkan diri keluar daripada kawasan konflik untuk menyelamatkan seluruh keluarga dan keturunan kan. Jadi bila dia keluar daripada level tu, belum janji lagi, belum ada lagi security dari sudut keselamatan tu. Tapi dia terpaksa berpindah. Jadi kita sebagai orang Islam lah, maksudnya kalau kita sebut Rohingya tadi 90% adalah Muslim, kita kena mengambil konsep bagaimana zaman Rasulullah dulu kita ada konsep Muhajirin dan Ansar kan. Bila mereka ini berhijrah mendapatkan suaka pertolongan, kita sebagai golongan Ansar harus memberi perlindungan dan membantu. Sebab itulah apa yang Al-Quran ajar dan suruh. Kita letak tepi dulu konsep Rohingya ada masalah, ada isu dan sebagainya. Kalau betul dia terlibat dengan isu-isu jenayah dan sebagainya, kita tak halang untuk diberikan hukuman yang setimpal. Tapi kita sebut tentang mereka yang datang meminta perlindungan daripada kita ni, kita harus beri dulu, beri perlindungan dan bagi mereka apa yang perlu. Sebab tu akses tadi macam pendidikan tak ada, keselamatan tak ada, rumah pun tak ada. Kalau kita tengok di kawasan Gombak, satu rumah Rohingya, mereka berkongsi 3 ke 6 keluarga. Lebih kurang 20 orang, 60 orang mampat dalam tu. Jadi perlindungan itu membuatkan diorang ni sukar dan sesak untuk meneruskan kehidupan harian. Belum kira lagi tak ada pekerjaan, satu hari dapat RM12, RM5 kutip tin. Itu kalau kita fikir dari sudut kemanusiaan, adakah kita sebagai seorang manusia, kita sanggup untuk membiarkan saudara se-Islam kita dibiarkan sebegitu kan, tanpa pengaruh. Jadi kita perlu ingat dan juga tekankan kepada konsep empati lah sebelum kita menghakimi kan. Jadi kalau ada masalah, kita tidak menghalang tadi masa poin kongsikan tadi. Teruskan dengan apa yang patut dilakukan, tetapi kalau mereka dalam kebal lah, selalunya salah faham itu mereka kebal kan. Tapi mereka tak tahu undang-undang, sama je kita. Itulah saya suka bila kita cakap mengenai mentaliti itu tadi, sebab bila kita nak memberikan bantuan juga pertolongan, dia tak bolehlah semua diserahkan kepada AMIM, semua diserahkan kepada kerajaan. Dia memerlukan satu usaha yang bersepadu. Tapi apabila masih lagi ada mentaliti bahawa mereka ini akan melakukan ada impak-impak negatif daripada mereka, masalah sosial seperti contoh yang dikatakan oleh Puan sebentar tadi, macam mana kita nak ubah kembali mentaliti rakyat Malaysia ni agar mereka juga bersedia dengan hati yang terbuka untuk membantu pelarian ini? Sebab pertamanya ialah dunia bukan zero sum game lah. Maksudnya bukan bila seorang datang seorang pergi, seorang ambil satu benda hilang. Kita rezeki, rahmat besar, lebih besar, betul lah. Macam saya menarik dah belajar dari Abin juga surah Al-Anfal tu, wallazina amanu hajaru wajahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaikumul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sebaik-baik kamu membantu orang yang berhijrah, beriman, berjihad ke jalan Allah, mereka membantu, memberi pertolongan, mereka adalah sebaik-baik mukmin, mukminul haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, diberikan
rahmat dan diberikan rezeki sebaik-baiknya. Jadi arti kata itulah, kalau kita asal keimanan kita, itulah penyelesaian jawapan dia. Nak percaya bergantung pada iman kita lah. Tapi kalau kata-kata persepsi ni, dan kita tak nafikan memang ada mereka yang mendatangkan masalah, isu, tapi mereka yang segelintir kecil lah. Macam pengalaman kami bila berhubung dengan pegawai polis dan sebagainya, memang statistik jenayah dilaksanakan oleh kalangan pelarian cukup kecil, sehingga kan dikatakan tidak signifikan berbanding dengan rakyat Malaysia, sebab mereka ni hanya minoriti kecil. Tapi sudah pasti sebabkan mereka ni berlainan bangsa dan orang kata orang luar, jadi mereka dilihatkan sebagai mereka lah punca sebenar masalah. Di label lah. Ada stigma. Jadi ini semua bergantung dengan fakta lah. Dan sudah pasti fakta ni dia tak menarik lah kan, tapi itu realiti yang mungkin kita dari peringkat kami pun sedar bahawa kita harus tingkatkan tentang perkongsian tentang maklumat-maklumat sebegini. Itu kami bersyukurlah dapat sampai ke sebahagian bagi Malaysia itu berkongsi sedikit berkenaan isu-isu pelarian di negara kita. Untuk kita lebih rasional, kita akan ada laksanakan satu simposium. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita tentang simposium. Mungkin sudah ada. Tapi saya nak sebut satu lah. Bila kita sebut tentang pelarian tadi kan, jangan sebab kita benci kepada satu kaum tu kita tidak berlaku adil kepada dia. Itu penting. Itu pun ada sebut dalam Quran kan. Jangan disebabkan kebencian kamu kepada satu kaum, kamu berlaku tidak adil. Jadi mereka ni mereka yang sama macam kita, manusia yang ada satu nyawa sahaja, bukan ada 2-3 nyawa. Jadi bila dia minta bantuan dari kita bagi perlindungan, bagi pertolongan, bagi bantuan yang diperlukan. So itulah simposium tu untuk kita memanggil beberapa pakar-pakar untuk kita berkongsi dan dapatkan penyelesaian apa yang boleh kita buat lah. Mungkin Saudara Adli boleh explain lebih lanjut lah. Ya, jadi program ini kita jemput semua orang lah, orang ramai untuk hadir, dah daftarkan. Kita boleh akses ke Facebook, ke ABIM, Facebook IKIM. Jadi dianjurkan oleh ABIM, IKIM dan IAS secara bersama dan UNHCR sebagai satu badan penyokong lah bagi simposium ini. Dan dia berlaku pada berlangsung 22 April, Rabu depan di M Resort Hotel. Pendaftaran percuma. Jadi masalah tempat tu amat terhad. Jadi bagi mereka yang tak dapat daftar, mungkin kita ada buat, memang ada live streaming. Di semua Facebook ABIM, IKIM dan IAS boleh akses lah. Dan memang program ini diisi oleh para mufti, asatizah, banyak ahli akademik yang hadir untuk kongsikan satu sudut ruang berkenaan pendirian Islam, berkenaan isu-isu pelarian lah. Jangan saya kongsi dalam surah Al-Anfal, surah Taubah. Banyak surah-surah ini kita akan lebih explore untuk fahami apakah mungkin panduan Islam dalam pengurusan pelarian dalam negara kita. Jadi kepada anda yang mungkin masih lagi ada stigma berkaitan dengan pelarian ini, bolehlah sama-sama mendaftarkan diri anda. Tempat ialah terhad, tapi kalau tak sempat datang situ, ada juga boleh saksikan secara langsung di media sosial yang dikatakan sebentar tadi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kerana sudi berkongsi berkaitan dengan isu. Saya rasa ini antara isu yang paling penting untuk kita bincangkan. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Betul. Dan yang paling penting juga bagaimana untuk kita menepis segala fikiran juga stigma negatif yang ada di masyarakat sekarang ini, supaya kita lebih terbuka untuk menerima mereka dan juga untuk memberi mereka ruang dan juga peluang untuk hidup di Malaysia ini. Ya, saya kira rakyat Malaysia ni bukannya kita ni hidup dalam keadaan yang berbelangkau, bukan. Tapi kita dah biasa bertoleransi. Jadi apa salahnya untuk kita bertoleransi untuk membantu mereka yang memerlukan, ya. Seandainya kita meletakkan empati dan ihsan pada peringkat paling tertinggi, jadi kita akan hilangkan segala persepsi itu. Jangan disebabkan satu busuk, semua yang lain pun dikatakan busuk. Betul, kan? Jadi kita tidak mahu sedemikian, kerana rakyat Malaysia seperti mana Irfan katakan tadi, baik-baik belaka. Ya, kita dah lama dah hidup bersama-sama kan. Jadi inilah masa terbaik untuk kita ketengahkan isu kemanusiaan itu, membantu golongan yang memerlukan ketika ini di Malaysia. Yang penting apa? Adab. Adab, betul. Adab tu jangan lupa, seperti mana topik yang pertama kita cakap, adab. Kita imbau semula. Imbau semula. Adab di media sosial tu. Jangan dekat depan-depan tak berani cakap apa-apa. Kat belakang. Letak gambar apa tadi? Gambar kucing lah. Siap kucing. Kucing comel. Kenapa tak kucing? Lepas tu muntut. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena jaga kita. Dan sekarang ini kita tengah berhadapan dengan konflik di Asia Barat. Jadi kita kena sentiasa cakna dengan perkembangan semasa dan saksikan SPM untuk kita berikan perkongsian menarik untuk anda. Satu hari, satu inspirasi. Jangan lupa juga untuk follow TikTok rasmi Selamat Pagi Malaysia. Follow tau. Ada TikTok dah? Ada. Nampak tu. Ada konten dah sekarang. Follow lah. Kita tengah kumpul followers ni. Betul. Sekarang ni. Nanti ada banyak lagi konten-konten menarik ingin kami kongsikan kepada anda. Tapi kalau anda nak mengetahui berita-berita terkini, jangan lupa untuk mengikutinya pastinya di portal Berita RTM. Baik. Untuk itu sekian sahaja. Saya Irfan Syahbin Nasution. Dan saya Syafiqah Ishak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Islam Madani. Salam Jumaat buat semua. Di ujung hayat nanti akan kutuliskan sebuah puisi istimewa untukmu, wahai putri. Semoga Tuhan menjaga kita kekal hingga ke surga. Dengan cinta ini ku
betul. Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari sekaligus menghentikan sementara konflik dengan Hezbollah yang berkait dengan perang terhadap Iran. Kenyataan Trump yang dibuat naik di Truth Social tidak menyatakan tarikh gencatan senjata itu akan bermula. Namun seorang pegawai Amerika berkata ia bermula pada Khamis. Pakistan sebelum ini menyatakan keamanan di Lebanon penting bagi menamatkan perang antara Amerika dan Iran. Perang Amerika-Israel terhadap Iran merebak ke Lebanon pada Mac apabila Hezbollah melancarkan serangan sebagai tanda sokongan kepada Tehran. Sekaligus mencetuskan serangan Israel di Lebanon hanya 15 bulan selepas konflik besar terakhir. Serangan Israel telah mengorbankan lebih 2,100 orang di Lebanon sejak 2 Mac dan memaksa lebih 1.2 juta penduduk melarikan diri. Dalam pada itu, PBB menyambut baik pengumuman gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel. Agensi itu menegaskan kesediaan untuk menyokong pelaksanaan penuh resolusi keamanan antarabangsa. Jurucakapnya berkata pelaksanaan resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB penting ke arah gencatan senjata kekal dan penyelesaian jangka panjang konflik tersebut. Usaha diplomatik kini diteruskan oleh wakil khas PBB di Lebanon bagi memastikan rundingan damai dapat dilaksana secara berkesan. Sementara itu, penduduk di Lebanon menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Zionis Israel yang disifatkan tidak mencukupi untuk menjamin keselamatan jangka panjang. Tentera Israel dilapor tidak merancang untuk berundur dari selatan Lebanon sepanjang tempoh tersebut. Rakyat yang terjejas berkata mereka tidak akan kembali ke rumah jika gencatan senjata hanya bersifat sementara dan tidak menjamin pengunduran penuh tentera. Asia dilaporkan lebih terdedah kepada kejutan tenaga berbanding rantau lain. Menurut tabung kewangan antarabangsa IMF, risiko itu dikaitkan oleh pergantungannya yang tinggi terhadap bahan api dari Asia Barat. Pengarah Jabatan Asia Pasifik IMF, Krishna Srinivasan berkata, situasi dikaitkan dengan perang Amerika Syarikat Iran itu memberi impak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Asia ekoran kekurangan bekalan. Menurutnya, ekonomi Asia bermula dengan asas kukuh tahun ini disebabkan penurunan kadar tarif Amerika Syarikat. Selain kitaran teknologi yang kukuh yang telah meningkatkan ekspor.